Hai guys, Assalamualaikum. Hai Ika. Ada orang rindu lah semalam. Ditanya, mana Ika? Cik macam cik cakap, tak payahlah kacau Ika tu. Tersedak-sedak dia nak ulang kaji tu. Biarkan dia dengan hidup dia. Assalamualaikum. Hari ni kita belajar apa? Cuba teka. Hari ni kita nak belajar tingkatan 5. Sorry tau, cikgu lambat sikit. Cikgu lambat 4 minit. Cikgu baru je habis kelas. Cikgu baru je habis kelas. Kita drag sikit. BBB ke? Kenapa nak PBB ke? Banyak kali dah kita PBB. Oh, exam ke besok? All the best tau. I know you can do it. You can do it. Fighting. RTL ke? Tidak. Cuba lagi. Soalan ni senang. Soalan ni insyaAllah senang. Cuba teka sikit soalan yang senang-senang sikit. Soalan senang-senang, topik tingkatan 5. Perkongsian senang. Uish, lain macam. Perkongsian senang. Okay, insyaAllah SPM tahun ni A+. InsyaAllah keluar perkongsian. Saya Syed Khalas je ni. Dah banyak nangis sebab kecuaian. Biasalah Ika, manusia kan tak lari daripada buat kesalahan dan kesilapan. Kesalahan dan kesilapan itulah yang mengajar kita. Okay, so bila kita dah tahu banyaknya silap aku buat, so kena take note lah supaya kita tak repeat the same mistakes. Mesti kita tak nak repeat the same mistake. Mesti kita tak nak pisang berbuah 5 kali. Betul tak? Kan? Betul tak? Share atau TPM? Share atau TPM tu senang ke? Senang Serius? Ramai student cikgu cakap topik share tu susah. Dia kata tak boleh hidup lah kalau ada soalan share ni. Rasa nak drop je. Dia cakap lah. Cikgu cuma sampaikan balik je. Okay, cikgu bagi hint lah. Belanjawan tunai. Belanjawan tunai cikgu setuju dengan awak. Cikgu setuju belanjawan tunai senang. Okay, tapi sorry, salah lagi. Okay, soalan cikgu bagi hint. Dia adalah subtopik kedua. Dia dalam satu topik tu dia ada 2. Dia ada topik ni dengan topik ni. Dia ada 2. Esok mat, Selasa perniagaan, Rabu account. Ika, percaya tak? Kita kalau esok dah paper ataupun kejap lagi nak paper, kita mesti by hook or by crook kita dah ready walaupun kita tak ready. Betul tak? Okay. Jadi awak mesti kena ada rasa tak sabar nak besok exam. Macam tu. Kelak. Tapi salah. Okay, malam ni kita nak buat soalan pembubaran. Okay. Siapa suka soalan pembubaran? Angkat ketiak sikit. Siapa suka soalan pembubaran? Angkat ketiak sikit. By the way, korang dah makan? Yay! Siapa yay? Best kan soalan pembubaran? Soalan paling senang sekali. Okay, siapa rasa soalan pembubaran ni soalan senang? Cepat angkat ketiak. Saya suka PBB, rekod tak lengkap analisis, perkongsian. Ini memang dah ready SPM dah ni. Siapa dah ready 3-3 tu memang dah ready SPM. InsyaAllah. Okay, soalan malam ni, bismillah. Soalan malam ni cikgu nak guna soalan, soalan mana? Sekejap Pulau Pinang. Kejap, cikgu pun tak tengok ni soalan mana. Main ambil je. Soalan Pulau Pinang 2019. Okay, tak suka. Belagaknya dia tak suka yang senang-senang. Dia suka yang susah-susah je. Menyampah lah.
Orang lain semua cakap perkongsian susah. Analisis susah. Pembubaran senang. Korang nak tahu tak kalau buat soalan pembubaran ni kan, cikgu nak tanya korang dululah. Berapa korang punya kita panggil apa macam berapa paling maksimum masa yang korang ambil untuk sediakan satu soalan pembubaran ni? Cikgu nak tanya korang. Korang pernah ambil berapa lama masa untuk siapkan soalan pembubaran? Ini jujur tau, diri sendiri tau, jangan tengok orang lain tau. Okay, so ada cikgu pernah tanya student cikgu dulu masa bengkel. Cikgu tanya, ada yang jawab dalam 30 minit. Ada yang jawab paling cepat dia pernah buat dalam 25 minit. 10 maybe. Balance tak tu? 10 minit. Right, betul. 10 minit Power lah 10 minit kan. Cikgu yang dah dapat jawab, kalau 10 minit memang power lah. Memang padu lah. Sebab dapat beat cikgu punya time. Cikgu punya masa, dapat beat cikgu punya masa. Biasa kalau macam soalan pembubaran ni, dia senang tau. Dia senang best buat ni. Sebab setiap jawapan, setiap soalan tu dia ada dekat dalam soalan tu. Dan kita just pindah je. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Debit, kredit, macam gitu. Okay. So, malam ni insya-Allah siapa-siapa yang macam rasa topik ni macam problem, okay, korang boleh buat together dengan cikgu ya. Okay. Korang boleh buat together dengan cikgu. So, kalau korang ada apa-apa soalan, tak clear ke apa kan, korang terus tanya soalan masa live. Okay, korang terus tanya. Alright, so dah ready ke ni? Kalau korang ready, cuba komen ready. Soalan mana ni? Soalan Pulau Pinang 2019. Kalau korang nak download, korang boleh pergi kat Google. Korang boleh pergi kat Google, cari je Pulau Pinang 2019. Okay, cikgu rasa cikgu kena duduk kat atas ni. Senang nampak. Ni atas ni, Pulau Pinang 2019. Okay, dah ready ke? Sambil-sambil lah kan. Kalau korang nak sambil-sambil makan, boleh je, tak ada masalah. Okay, kita tak nampak pun awak makan. Okay, so bismillah. Untuk malam ni, yang ni soalan nombor 3. Soalan Siti, Bella dan juga Mala. Sambil-sambil tu kan, boleh tak cikgu nak minta korang untuk share-sharekan live ni dekat kawan-kawan korang. Siapa yang hari tu merungut kan, aku susah betul nak faham topik pembubaran ni kan, pergi tag orang tu. Kalau dia tidur, call dia, suruh dia bangun. Suruh dia tengok live ni juga. Okay, suruh dia tengok live ni juga. Okay, by the way, tadi ramai yang ada yang PM cikgu kan, tanya bila live lagi kan. Okay, untuk this week, hari ni last untuk live, kita jumpa lagi next week lah. Gitu. Kita next week lah, sebab cikgu nak bagi korang masa untuk korang fokus dekat listening dan sebagainya. Tag diri sendiri boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tapi lebih afdol kalau tag orang lain lah. Supaya kita sama-sama dapat belajar together. Okay, so korang, siapa yang belum join cikgu punya kapal terbang biru lagi, jemput untuk join kapal terbang biru. Sebab sometimes cikgu akan update jugalah bila cikgu live dekat dalam cikgu punya kapal terbang biru tu tau. And korang search je cikgu Hakim. Nanti keluar lah tu. Okay, nak search kat Google boleh. Search kat Google tu, search cikgu Hakim. Nanti semua keluar. Okay, so nanti kalau macam ada tips study ke, cikgu banyak juga buat artikel tau. So, kalau cikgu share tips tu nanti korang baca lah. So, seminggu sekali macam tu cikgu share tips yang korang tau. Okay, so untuk malam ni kita akan buat pembubaran. Okay, soalan yang kita akan buat, maklumat tambahan dia agak, boleh kata not bad. Not bad. Tapi banyak jugalah maklumat dia sampai sini. 5, 6, 7, 8. Ada 8 maklumat. Dulu, masa cikgu buat bengkel kan, cikgu buat bengkel dengan student KYS, cikgu ingat, soalan pembubaran cikgu buat dengan diorang, cikgu rasa ada dalam lebih kurang 20 soalan. 20 soalan tau. Ni baru 8. Okay. Alright. So, untuk soalan pembubaran ni, actually kalau dekat dalam ni, cikgu ada sharekan notes tau. Hari tu, ramai tau student siapa yang dah dapat ni kan. Dia kata lah, every time nak revise pembubaran je, dia mesti tengok yang 4 ni.
Sampaikan semua soalan kita orang discuss, tiba-tiba dia teringat. Anas B. Cikgu macam wow. Sampai ke sudah diingat Okay, sampai ke sudah diingat pembubaran. Okay, so untuk soalan pembubaran ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia ada 5 step tau. Okay, dia ada 5 step. And mana-mana every time you all nak prepare, kalau korang perasan kan, kalau korang follow live cikgu, setiap nak buat soalan tu kita mesti prepare template dulu. Perasan tak? Okay, kenapa cikgu biasa akan prepare template dulu? Sebab dia macam lagi mempermudahkan awak untuk selesaikan soalan tu. Sebab cikgu suka ajar cara tebuk soalan. Tebuk terus masuk dalam jawapan. Tebuk terus masuk dalam jawapan. So dia akan jimat sikit masa. Gitu. Okay, so untuk soalan ni macam biasa, apa pun soalan yang dibagi kat atas, terus tengok dekat bawah dia minta apa tau. So dalam soalan ni dia minta realisasi, modal dan juga bank. So jom kita prepare dulu 3 akaun ni. Okay, so kalau korang nak buat sama-sama, korang boleh pergi dekat Pulau Pinang 2019. Cikgu nak buka template kat bawah sekejap. Okay, kita akan prepare terus tau, 3 akaun tau. Okay, so cikgu prepare terus kat sini. Cikgu buat akaun realisasi. Ada yang buat sama-sama ke? Cuba komen sikit. Yang ni cikgu nak buat R dulu. Cikgu nak buat RMB. Okay, yang ni adalah akaun realisasi. Okay. Lepas tu kat bawah, cikgu nak buka M. So, susunan dia adalah R, M dan juga B. RMB. Okay, jom kita tengok soalan ni. Dia punya modal dia ada berapa orang? 1, 2. Jom kita tengok soalan ni. Kita ada berkongsi, kita ada 3. Kita ada Siti, Bella dan Mala. So kita akan prepare 3 lah. 1, 2, 3. Okay, cantik. Alright. Okay, so kita terus prepare dia punya nama pekongsi dia adalah Siti, Bella, Mala. Siti, Bella, Mala. This one is Siti, Bella, Mala. Siti, Bella, Mala. Okay, so ini adalah akaun modal. Okay, last but not least adalah akaun bank. Okay, kalau korang buat soalan ni dekat dalam buku panjang kan, buku nota panjang, cikgu cadangkan korang buat dekat dalam satu page yang sama lah. Supaya korang nampak macam mana debit, mana kredit, debit, macam gitu. Okay, so yang ni kita tulis je sebagai akaun bank. Okay, so soalan pertama cikgu nak tanya dengan korang. Okay, dalam akaun modal, dalam batleh kan, korang dah belajar kan, ableh lah, baleh lah, ableh dan sebagainya tu kan. So, akaun modal kan, dalam batleh tu, dia kategori apa ya? Dalam batleh. Akaun batleh tu, akaun modal tu, dia kategori apa ya? Dalam batleh. Jawab dah belajar kan batleh tu kan? Tahu tak? Ingat lagi tak? Akaun modal dia bawah kategori apa? Is it B, belanja? Adakah dia bawah kategori belanja? Ataupun dia bawah kategori hasil? Ataupun dia bawah kategori aset? Ataupun dia kategori liability? Ataupun dia kategori E, equity pemilik? Yes, betul. Dia adalah kategori E. Kalau dia E, equity pemilik, plus minus dia dekat mana? Kalau equity pemilik, plus minus dia dekat mana? Tengok dekat dalam batleh.
So, dia duduk on credit side. Bermaksud, plus dia on credit side, minus dia on debit side. Alright? Okay, macam mana pula kalau account bank? Account bank kategori apa? Dalam Badlah, sama je. Dia kategori apa? Account bank, account tunai, duit masuk, duit keluar. Dia kategori apa? Okay. So, dia adalah kategori aset semasa. So, kalau dia kategori aset semasa, dalam Badlah, dia duduk belah mana? Dia duduk belah mana? Is it debit or credit? Debit. So, kita nampak plus je on debit side, meaning that plus je on debit. Duit masuk, duit keluar. Okay. Lepas tu, kita naik dekat atas. Kalau akaun realisasi, biasanya cikgu panggil dia sebagai tapak perhimpunan. Okay. So, tapak perhimpunan ni adalah tempat-tempat untuk kita himpunkan segala macam mak nenek benda-benda yang kita nak lupuskan ataupun kita nak jual ke, kita nak ambil alih ke, kita nak tutup lah senang cakap. So, kita akan masuk dalam tapak perhimpunan lah. Okay. So, biasanya tapak perhimpunan ni duduk sementara sebelum dia macam account transit. Sekejap je dia duduk. Kalau ada orang take over, dia akan keluar balik. Dia akan keluar daripada tapak perhimpunan ni. Kalau ada orang nak beli, so dia akan keluar daripada tapak perhimpunan ni. Okay, so dia macam tapak perhimpunan, tempat-tempat yang tak ada hala tuju, so dia akan masuk dekat dalam ni. Okay, nanti jawapannya Cik bagi dekat gambar depan tak? Tak tahu lagi awak? Cikgu tak pasti lagi. Tengok nanti macam mana. Okay, so untuk akaun realisasi, dia tapak perhimpunan tau. So dekat atas ni, kita akan tuliskan antara item yang akan masuk dalam ni adalah antara item dia adalah belanja. Okey, bahagian kanan kita ada hasil, kita akan masukkan hasil. Dekat bahagian debit ni juga kita akan masukkan aset. Okey, tetapi untuk liability dengan equity pemilik kita tak masuk sebab liability dengan equity pemilik dia ada rumah dia sendiri. Kalau equity pemilik dia ada akaun modal. Kalau liability kita akan buka akaun asing nanti dekat bawah ni. Okay, so cikgu akan spend lagi satu page lah untuk cikgu masukkan liability jika ada. Okay, jom. Kita pergi dekat step dulu. Okay, so step yang pertama, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the first step adalah kita buka dulu template dia. So, nak buka apa? Buka R, lepas tu M, lepas tu B. The first step dengan the last step sama je. Satu buka, satu lagi tutup. Bila nak tutup, kita tutup ikut je atas tu. Tutup R, pindah dalam M, tutup dekat dalam B. So, ini last sekali kita akan pastikan account bank kita should be balance lah. Kalau kiri 10,000, kanan wajib 10,000 juga. Kalau something wrong, kalau sebelah-sebelah tak sama, bermaksud akaun kita something wrong. Something wrong tu dekat mana? Boleh jadi salah dekat R, boleh jadi salah dekat M, boleh jadi salah dekat B. Okay. Tapi kalau betul kita masuk kiri kanan macam tu, so in the end jawapan kita akan balance juga. Confirm balance. Okay. Lepas tu dekat sini yang tengah-tengah ni, kat tengah-tengah ni, kita akan tutup semua akaun. Okey, kecuali tunai dengan bank. Kenapa tunai dengan bank kita asingkan? Sebab tunai dengan bank ni kan pasal duit. So, bila dia cakap pasal duit, duit keluar, duit masuk, duit keluar, duit masuk. So, dia akan masuk dekat dalam akaun duit lah. Yang ini adalah akaun duit. Akaun bank adalah akaun duit. Semua pasal duit masuk, duit keluar, dia akan masuk dalam akaun bank. Kalau akaun modal, dia bercakap pasal manusia. Every time dia ada sebut pasal manusia, dia ambil alih, dibawa masuk, dibayar oleh. So, dia ada nama manusia. So, dia akan masuk dalam akaun modal. Yang ni akaun duit, yang ni akaun modal. Akaun manusia. Okay, lepas tu, step nombor 3 dengan step nombor 4, dia cakap pasal maklumat tambahan tau awak. Okay, so maklumat tambahan yang nombor 3 ni, dia ada 2 je perkataan. Kalau dia kata pasal terima duit, ataupun bayar duit, ataupun lelong, ataupun kutip duit, okay, ataupun apa lagi nama-nama kat sini, lelong, terima, bayar, beri. Okay. So, as long as ada perkataan-perkataan macam ni, dia melibatkan duit tau. Kalau melibatkan duit, dia akan masuk dalam akaun bank. Sekejap lagi kita akan tengok based on maklumat tambahan. Okay, lepas tu kedua, kalau dia ada perkataan ambil alih.
Kita punya aset dalam company ni kan, bila kita nak bubar, kita kena pastikan semua aset dicairkan. Kenapa perlu dicairkan? Sebab kita nak bayar hutang, kita nak selesaikan semua debt-debt yang ada dalam company, sebab kita nak tutup company. Bila nak tutup company, semua hutang tak boleh dibiarkan tenganga gitu je. Kita kena selesaikan. Okey, kalau company ada aset, dan kita kena bayarlah, selesaikan segalanya. Jangan tinggalkan company tu berhutang sampai bila-bila. Okay, sebab in the end, kita risau nama pekongsi tu nanti yang akan di-declare sebagai bankrupt. Okay, so kat sini kalau dia kata dia ambil alih, biasanya yang ambil alih ni melibatkan manusia. Bila melibatkan manusia, hanya satu akaun sahaja yang melibatkan manusia, iaitu akaun modal. This one. Okay, so akaun modal. Mana tadi? Okay, so yang ni cepatan jap. Okay, so bila cakap pasal manusia, dia akan masuk dalam akaun modal. Ini je keyword dia. Sama ada nak masuk duit, masuk dalam bank. Kalau nak kacau akaun perkongsi, dia akan masuk dalam akaun modal. Okey, dapat ya? Okey, lepas tu, dalam maklumat tambahan bawah ni, dia ada satu lagi maklumat tambahan tau. Kalau dia adalah benda baru ni maksudnya, dia baru jumpa dalam maklumat tambahan. Contoh, invoice belian barang niaga baru dijumpai, belum perlu diselesaikan. Ataupun dia jumpa gaji belum bayar, gaji belum bayar tu dia tak ada dekat dalam baki. Dia gaji yang jumpa dekat sini. Gaji belum bayar telah dijelaskan. Oleh siapa? Ataupun oleh bank. So kalau benda tu benda baru di dalam maklumat tambahan, dia akan masuk dalam dua akaun. Wajib masuk dekat dalam dua akaun. Okey, ini sahaja dia punya step-step dia. Okey, so first kali kita nak selesaikan yang ni dah yang ni step yang pertama dah. Okey, kita nak tutup semua akaun kecuali tunai dengan bank. Okey, jom. Sebelum kita go through kat sini, kita go through kat atas lah. Okey, takut kita terlepas pandang kan. Okey, kita highlightkan dulu mana-mana yang penting. Siti, Bella dan Mala merupakan pekongsi bagi perkongsian SBM. Okey, mereka membahagikan untung atau rugi mengikut nisbah 2:1 kepada 1. Okey, 2:1 kepada 1. So, nanti kita akan tengok dia punya untung atau rugi realisasi dia. Pada 1 Julai 2019, mereka bersetuju untuk membubarkan perkongsian mereka. So, berikut adalah maklumat pada 30 Jun 2019. Pastikan semua yang ada di dalam ini perlu ditutup. Okey, semua yang ada di dalam ini perlu ditutup. Macam mana nak tutup? Semua aset yang ada di dalam ini sumbat semua dekat dalam tapak perhimpunan kecuali tunai bank. Okay, jom kita masukkan Kita masukkan one by one. Kalau aset kan, kalau aset dia nak masuk dekat mana? Kalau aset dia nak masuk dekat mana? Dekat bahagian debit kan dekat bahagian kredit? Kita ikut dia punya yang asal lah kan. Aset duduk dekat debit kan? Semua masukkan bahagian debit. Okay, so kita masukkan, jom. Dekat atas lah, cikgu kena naik turun tau. Kalau korang nak buat sekali, korang boleh download dulu soalan ni. Premis kenderaan alatan pejabat. Premis kenderaan alatan pejabat. Okay. Alright, betul dekat debit side. Okay, simpanan tetap, akaun belum terima. Simpanan tetap, akaun belum terima, inventory. Okay. Berapa nilai dia? 75, 33,700. Okay. And then 12,600, 10,000. Okay. And then kita ada 8440, 12,340. Betul ke? 12,340. Oh, betul. Okay, semua yang sudah dipindah, potong siap-siap. Okay, premis dan, kenderaan dan, latar pejabat dan, simpanan tetap dan, ABT dan, inventory dan, semua dah.
Okay, apa yang belum? Bank. So, bank nak masuk mana? Masuk dekat dalam akaun duit lah. So, akaun duit, dia positif kan? So, kita akan masuk dekat bank. Okay, dia masuk kat sini. So, kita nak tulis butiran dia apa kat sini? Apa butiran kita nak letak dekat dalam akaun bank ni? Anyone? Ada yang tahu? Dekat sini. On debit side. Okay, sebab dekat atas ni kan, dia bagi tahu positif kan? Ni positif. 330 bank. Okay. So, kita akan masuk dekat mana? Dekat dalam akaun bank. Realisasi. Tenet. Salah. Yang ni, kalau dia masuk dalam akaun dia sendiri, ini kan awal tahun. So, kita ikut sebagai baki bibi dululah. Ya, betul. Okay. So, kita akan record dia sebagai baki bibi dulu. Okay, ni sebenarnya actually semua yang ada dekat dalam ni, semuanya sebenarnya adalah baki bibi. Sepatutnya baki bibi. Kenapa yang aset masuk dekat dalam akaun realisasi tak ada baki bibi? Sebab contoh, bila kita buka akaun premis, yang ni cikgu sentuh akaun sendiri tau. Bila kita buka akaun premis, kita letak 75,000 dekat bahagian debit. Yang ni kita tulis sebagai baki bibi. Tapi sekarang kan nak bubah. Bila bubah, pindah sebelah parking dalam tapak perhimpunan. So, kita akan tulis dekat sini realisasi. 75,000. So, bila parking dalam akaun realisasi, dia akan pindahlah dekat bahagian debit. So, kita tak tulislah baki bibi. Kita akan tulis dia sebagai akaun tertentu. Okay, kalau itu adalah akaun sebenar dia, kita kena letak sebagai baki bibi. Kalau dia menumpang dalam akaun lain, kita kena tulis nama dia. Faham ke? Okay, kalau itu akaun sebenar, kita tulis baki bibi. Tapi kalau dia menumpang akaun lain, dia kena tulis nama sebenar. Contohnya, okay, jom kita tutup untuk akaun modal. Okay, mana akaun modal? Okay, ni akaun modal. Modal. So, akaun modal Siti 40,000, 20,000, 20,000. Modal dia masuk dalam akaun modal. Yang ni rumah sebenar. Kalau rumah sebenar, kita tulis dia sebagai baki bibi. Rumah sebenar, kita tulis dia sebagai baki bibi. Berapa tadi? 40, 20, 20. Kalau rumah sebenar, baki bibi. Tapi kalau dia menumpang, kena tulis akaun dia, nama sebenar dia. Iaitu, akaun modal kita dah masuk. Kemudian, akaun semasa. Perasan tak dia ada nama? Siti Bella Mala. Jadi, Siti Bella dengan Mala, cuma satu tempat je yang ada manusia. Akaun modal je ada nama manusia. Akaun bank mana ada nama manusia? So, kita akan letak dalam akaun modal. Okey, sumbat semua dalam akaun modal. Tengok, dia kata apa ni? Okey, kalau kredit kita parking je 1163. Parking kat sini 1163. Kredit. Yang ni pun kredit juga 1000. Kalau debit 1953. Okey, kat sini 1953. Yang ni tak ada sebab dia dah ada dekat kredit. Okey, now ini adalah akaun semasa. Tapi dia menumpang dekat dalam akaun modal. Ya, betul. Sebab dia menumpang. Jadi, kena tulis nama sebenar dia. Kalau tu akaun dia sendiri, akaun modal, kita tulis dia sebagai baki bibi. Faham? Kalau menumpang, kena tulis nama sebenar dia. Okey. Dan. Okey, apa lagi yang kita belum tutup? 1, 2. Wajib buka akaun. Jangan tinggalkan dekat sini. Okey, kita pun buka lah. Akaun pinjaman 54,000. Okey, tak apa. Buka je. Sebab kita nak mengurangkan risiko salah. Cikgu perasan bila you tak buka akaun liability, you akan salah masuk. So, nak selamat, buka sahaja. Walaupun tak ada markah, tapi jawapan yang awak pindah tu ada markah. Akaun pinjaman kategori apa dalam Badlah? Akaun pinjaman kategori apa dalam Badlah? Ada akaun belum bayar juga. Buka je, tak apa. Conteng-conteng je. Walaupun tak ada markah, tapi dia meminimumkan risiko awak salah. Yes, dia adalah kategori liability. So, kalau liability dalam Badlah duduk belah mana? Credit side. Plus, minus. Plus, minus.
Parking dulu baki di rumah masing-masing. Pinjaman RM54,000. Akaun belum bayar RM18,200. RM18,200. RM54,000. Baki bibi. Okey, samakan macam tadi. Samakan macam tadi. Ini rumah dia. Jadi kita letak baki bibi. Ini rumah dia. Jadi kita letak dia sebagai baki bibi. Ini rumah dia. Kita letak dia sebagai baki bibi. Ini rumah dia. Kita letak dia sebagai bibi. Akaun semasa. Kenapa letak akaun semasa? Sebab dia menumpang. Faham? Okey. Okey, dah siap. Okey dah. So, semua sudah ditutup. Dan okey, next kita tengok maklumat tambahan. Kalau dia ada perkataan-perkataan yang melibatkan duit, dia akan masuk dalam bank. Kalau dia ada melibatkan perkataan ambil alih, dia akan masuk dalam akaun modal. Okey, so far boleh dapat kan? Tak laju sangat kan? Okey, next kita pergi maklumat yang pertama. Okey, perkara berikut dipersetujui ketika pembubaran. Okey, masa pembubaran, soalan yang pertama dikata premis, inventory dan alatan pejabat telah direalis dengan harga RM68,100. Ada yang tahu tak apa maksud direalis? Ada yang tahu tak apa maksud direalis? Kadang-kadang dia suka guna perkataan direalis. Okey, so direalis, nama lain dia adalah dijual. Direalis samalah dengan dijual, sama je tu. Okey, premis, inventory dan alatan pejabat. Cuba tengok dekat sini. Dekat mana awak nampak premis, inventory, alatan pejabat? Cuba tengok dekat mana diorang duduk sekarang. Adakah di R atau M atau B? Nampak tak dekat mana diorang tengah duduk sekarang? Premis, inventory, alatan pejabat. Dia duduk dalam tapak perhimpunan. So, dalam ni dia cakap apa tau? Dia kata dijual. Kalau dijual, kita dapat apa? Kalau dijual, awak jual premis, awak jual inventory, awak dapat apa ni? You dapat apa ni? Money. Okay. Dia tak kisahlah awak dapat untung kerugian. Taklah. Yang penting, you dapat apa ni? Dapat duit. Okay, so you jual dengan harga RM68,100. Bermaksud you keluarkan daripada tapak perhimpunan. Sekarang dah ada orang nak take over benda tu dah. Ada orang nak belilah, senang cakap. So, apa sahaja yang duduk dalam tapak perhimpunan, you keluarkan dia, pindah sebelah. You jual dengan harga RM68,100. You dapat apa ni tadi? Money. So, money masuk mana? Masuk modal ke masuk bank? Masuk bank lah. Ni, money. Okay. So, bila cakap pasal duit je, okay, bank. Okay, dalam ni kita main kiri kanan. Kanan kiri. Okay, dalam realisasi belah kredit, ada bank. Pergi dekat bank. Sini kredit. Masuk debit. Bergu. Double entry. Satu kredit, satu debit. Satu debit, satu kredit. RM68,100. Butiran dia apa? Kepala dia. Apa kepala dia? Mana datang RM68,100 tu? So, butiran dia apa? Kepala dia. Realisasi. Okey, dapat tak? Dapat tak? So, masuk je sini. Tulis je realisasi. Gitu. Okey, faham kan? Okey, realisasi dah. Okey, dah settle dah. Debit, kredit. Okey, soalan 1 dan. Okey, next. Soalan 2 pula. Okey, soalan 2 dia kata, hanya 90% daripada akaun belum terima yang berjaya dikutip. Bila kita kutip, kita dapat apa? Bila kita kutip hutang, walaupun dia kata 90% ke 20% ke, lantak le berapa peratus pun. Tapi bila dia kata berjaya dikutip, kita dapat apa? Kita dapat apa kat sini? Berjaya dikutip. You dapat
money. Gitu. Okay. So, you kutip, berjaya dikutip, so you dapat money. So, money masuk dalam ni ada satu je yang cakap pasal duit. So, dia akan masuk dalam account bank. Alright. Okay, so masuklah. Okay, boleh tak tolong kira berapa 90% daripada akaun belum terima? Mana akaun belum terima ni? Cuba kira berapa 8440. Mana kalkulator? Cuba kira 8440 daripada 90%. Berapa nilai yang kita dapat? Just darab je. Percentage darabkan dengan dia punya ni, ABT. ABT dia ni sahaja, 8440. Sebab dia dah kata kat atas ni. 90% je yang berjaya dikutip. Okay? So, bila kata berjaya dikutip, meaning that dia akan keluar daripada tapak perhimpunan ni. Kalau dia tak berjaya dikutip, dia tinggallah dalam ni seorang-seorang. Dia biar je lah duduk dalam tu. Gitu. Okay. So, pindah sebelah. Kita tulis berapa dapat? 8440 darab dengan 0.9. Ataupun 90 bahagi je dengan 100. So, yang akan dapat nilai 7,596. Okay. So, 7,596. Ini adalah you punya bank. Okay, kenapa semua masuk bank, semua masuk bank kan? Sebab dekat bawah ni dia kata dah, yang ni dijual dapat duit. Yang ni berjaya dikutip dapat duit. Kutip, lelong, terima, bayar, semua duit. Okay? Alright, so dekat sini jangan tinggal kat sini je. Ni bawa untuk dekat dalam account bank. Double entry ataupun catatan bergu. Okay, so yang ni on credit side. Bila masuk dalam bank, on debit side. Okay, sama je nilai dia. 7,596. Gitu. Okay, 7,596. Okay, next. Next ada apa lagi? Okay, ni done. Okay, lepas tu next soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3 dia kata Siti telah mengambil alih kenderaan dengan harga 24,700. Okay, kali ni dia ada mention nama manusia. Okay, tadi cikgu dah cakap kan, kalau dia ada mention nama manusia, dia akan masuk dalam akaun modal. Sebab cuma akaun modal je satu-satunya yang ada manusia. Okay, so kita tengok dulu dekat mana kenderaan tengah berada sekarang. Okay, cari mana kenderaan duduk. Mana kenderaan tengah duduk. Dekat R ke, dekat M ke, dekat B. Okay, nampak kat sini. Okay, so kenderaan tengah duduk kat sini. And then, dia kata Siti mengambil alih. Bermaksud, kenderaan tu dia akan keluar daripada tapak perhimpunan. Pindahlah sebelah. Okay, pindah sebelah. So, dia akan jadi 24,700. 24,700. Butiran dia apa? Modal nama ni. Modal Siti. Okay, so modal Siti. So, kita akan tulislah nama dia sebagai modal Siti. Okay, and then double entry. Sama je macam tadi. Kalau dekat atas ni, credit side, pergi dekat modal Siti, bukan bank, tapi modal, masukkan dekat debit. Okay, masukkan nilai dia 24,700. Butiran kepala dia. Realisasi. Yang ni kita tulis di baki bibi ya, tertinggal pula. Okay, yang ni sebagai baki bibi, yang bawah ni adalah realisasi. Gitu. Okay, next. Okay, ni dah settle lah. Debit dengan kredit. Okay, ni done. Okay, next. Kos pembubaran. Okay. Kos pembubaran. Kos pembubaran tu, selain daripada kita panggil dia macam belanja guaman, kadang-kadang dia guna nama belanja realisasi, kos pembubaran, kos realisasi. Senang cakap, belanja pembubaran ni adalah expenses ataupun duit ataupun payment yang you kena bayar every time you nak close company tu. Contohnya, you nak tutup company, you kena settlekan, you kena ada macam documentation, you kena bayar dokumen-dokumen, kena bayar itu, kena bayar ini, kena bayar lawyer dan
dan sebagainya. So, you akan bayar, itulah kita panggil dia kos pembubaran. Okay, kos pembubaran tu bila nak tutup sahaja dia akan wujud. Alright. Okay, so kos pembubaran dia adalah step yang nombor 4 ni. Dia adalah benda baru. Bila kata benda baru, wajib masuk 2 tempat. Okay, wajib masuk dalam 2 tempat. Okay, kos pembubaran 500. Setiap nak bubar perlu dibayar. Bila kata bayar, bayar guna apa? Bayar guna apa? Of course lah, dia akan guna money. Bayar guna duit. So, duit dalam akaun ni cuma ada satu saja. Ni R, ni M, ni B. Cuma B je satu-satunya akaun yang cakap pasal duit. Bila bayar, duit masuk ke duit keluar? Okay, dapat. Bila bayar, duit keluar. Duit keluar, credit side. Yang ni duit masuk. Okay, so far dapat tak? So far faham ke? So far dapat ke ni? 22 mata memandang ni dari tadi lagi. Okay, dapat sesuatu tak setakat ni? Okay, so now bila dia kata bayar, membayar, duit keluar. So duit keluar dia akan masuk di sinilah. Okay, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Tengok balik. 500. So, kita akan masuk dekat bahagian duit keluar. 500. Okay. Duit keluar. Dia kategori apa ni? Kos pembubaran. Dia adalah kategori perbelanjaan. Benda yang merugikan kita. So, benda yang merugikan kita, dia adalah belanja. Tapi masalahnya, bila nak bubar, tak boleh dah tau. Ada buka akaun lain tau. Tak boleh buka akaun baru. So, kita akan sumbat semua dekat dalam tapak perhimpunan. Sini. Gitu. So, kita akan masukkan dekat dalam bahagian debit. Yang ni kan bahagian kredit. Yang ni bahagian debit lah. So, kita letak dulu sini 500. Okey. Tapi butiran ni kita akan letak kepala dia. Yang ni kita akan tulis dia sebagai realisasi. Dalam bracket kita tulis kos pembubaran boleh, belanja pembubaran boleh, belanja realisasi boleh. Tapi cikgu salin balik je nama dia. Kos pembubaran. So kita tulis dia sebagai kos pembubaran. Okey, tulis kepala dulu, baru kita tulis dia punya perbelanjaan apa. Kos pembubaran. Dekat atas ni pun sama. Dia dari mana 500 ni? Oh, datang daripada bank. Untuk apa? Kos pembubaran. Bank dalam bracket kos pembubaran. Okey, siap. Okey, so untuk kos pembubaran dah settle. Okay, next. Bella bersetuju untuk membayar. Okay, Bella bersetuju untuk membayar 50% daripada pinjaman. Okay, cikgu ada satu soalan. Kalau Bella kata Bella nak bayar 50% daripada pinjaman, okay, kenapa dekat akaun realisasi letak dekat debit cikgu? Untuk yang belanja pembubaran tadi ke awak? Untuk yang ini ke? Sebab kos pembubaran ni adalah perbelanjaan baru. Dia adalah perbelanjaan yang baru dijumpai di hujung tahun ataupun baru dijumpai di akhir nak bubar. So, dia akan consider sebagai perbelanjaan. Kalau perbelanjaan, awak dah tak boleh buka akaun lain tau. Sepatutnya, dia jadi macam ni. Cikgu explain dulu. Sepatutnya, bila kita buka akaun belanja kat sini, dia akan jadi kos pembubaran kat sini. Lepas tu, bila kita buka akaun kos pembubaran kat sini, dia akan jadi bahagian debit. Sini 500. Kita akan tulis dia sebagai bank. Tapi bila nak bubar, akaun baru dah tak boleh wujud. So, kita akan tutup juga dekat sini 500. So, dia akan masuk dekat dalam belanja. Dia akan masuk dekat dalam akaun realisasi. So, itu pasal dekat dalam realisasi ni, kat sini, mana tadi? Dekat sini dia akan masuk bahagian debit. Kos pembubaran. Okey, sebab awak tak boleh masuk satu tempat sahaja tau. Awak tak boleh record satu tempat sahaja. Dia adalah benda baru. Dia adalah perbelanjaan yang baru dijumpai. So, you kena masuk sini satu sebagai duit keluar. Satu lagi you akan record sebagai perbelanjaan company. So, dia akan masuk dalam akaun tapak perhimpunan. Tapak perhimpunan kan tempat untuk benda yang tak ada hala tuju. Macam gitulah bahasa mudah dia. Kita tak tahu nak masuk mana, masuk semua.
sumbat dalam ni. Yang ni benda baru dah tak tahu nak tak mana. Sumbat semua dalam tapak perhimpunan. Macam gitu. Dia dah tak boleh ada akaun lain dah. Dia dah tak boleh ada akaun baru dah. Akaun baru dah tak boleh wujud dah. Paling banyak you kena buka bila nak bubar 3 je. Akaun R, akaun M, akaun B. Tak boleh ada akaun lain. Okey, dapat ya? Okey, mana tadi? Soalan tadi Bella. Okey, tadi cikgu ada satu soalan. Dalam soalan ni kan dia kata, Bella bersetuju untuk membayar 50% daripada pinjaman. Tadi, pinjaman company ada balance RM54,000. Bella cuma nak tanggung 50% je. Soalan cikgu, siapa yang cover lagi 50%? Ada yang tahu tak? Perkongsian ada hutang dengan bank ni. Dia ada pinjaman bank RM54,000. Tapi Bella nak cover 50% je. Persoalannya, siapa nak bayar lagi 50%? Ataupun kita biar je lah 50% tu. Pandai-pandailah bank tu. Alhamdulillah. Cepat. Siapa tahu jawapan dia? Siapa yang nak bayar lagi 50% tu? Okey, siapa lagi yang nak bayar 50% tu? Ada tak jawab? Ada tak? Siapa tak? Ni. Balance 50%. Sebab dia pinjam dengan kita tadi 54,000. Kita pinjam dengan bank tu 54,000. So 50% dah bayar dengan Bella. Bella tolong support baik Bella ni. Dia kata Bella setuju bayar 50%. So ada balance lagi 50%. Nak biar je ke dia tengah-tengah dalam tu? Biar je lah, pandai-pandailah bank tu hapuskan kita punya hutang nanti. Pandailah dia hapuskan kita punya hutang tu nanti. Pandailah dia laporkan hutang kita nanti. Hutang lapor ke? Okey, lain. Lain. Dia bayar kita kita hutang dengan bank 54,000. Okey, boleh tak tolong cikgu kira 54,000 darab 50%. Ataupun 54,000 bahagi 2 berapa? 54,000 bahagi 2 berapa? Sebab Bella cakap dia nak bayar kan. Baik Bella ni kan. Dia kata dia nak bayar. Dia nak tolong support. Dia nak bayar guna duit dia sendiri. Berapa tu? 50%. Ataupun bahagi 2 je. 54,000 bahagi 2. Kita nak masuk dekat mana tu 54,000 bahagi 2 tu? Ni akaun pinjaman. Ni yang kita buka Kalau kita buka lagi senang nampak. Okey, cepat. Kalau bahagi 2 jadi berapa? 54,000 bahagi 2. Ataupun 54,000 darab je dengan 50%. Okey, so dapat. Kat sini Bella akan cover 27,000 sahaja. Okey, 27,000 sahaja. So, apa akan jadi dengan pinjaman yang 54,000 ni? Kita akan bayarlah. Bella akan bayarlah. Bila bayar, dia akan duduk bahagian debit. Dia akan pindahkan sebab dia nak selesaikan hutang tu. So, butiran dia apa ni? 27,000. Siapa yang bayar lah? Kan Bella yang bayar. Mestilah masuk dekat akaun Bella. Modal Bella. Dapat? Okey, bila masuk dekat dalam akaun modal Bella, dia akan duduk belah mana? Sini debit. Sini kredit. Dia akan masuk bahagian kredit. Okey. So, kita akan masuk dekat Bella 27,000. Butiran dia apa? Dari mana datangnya 27,000? Ambil kepala dia. Pinjaman. Akaun pinjaman. Gitu. Dekat sini, mistakes yang selalu student buat apa tau? Kan Bella bayar kan? Bella bersetuju untuk membayar 50% daripada pinjaman kan? Mistakes yang ramai student akan buat apa tau? Dia akan masuk dalam akaun modal. Tapi dia akan masuk kat sini Bella. Siapa kat sini? The first place tadi tu dia nak masuk dekat sini. Ada tak yang dekat sini in the first place tu dia nak masuk dekat sini. Dia nak letak kat bahagian debit. Dia nak letak 27,000 kat sini. Dia nak letak pinjaman bank kat sini.
Baik dengan aku. Okay, baik dengan aku. Okay, mostly student kalau dia tak buka akaun pinjaman ni, dia akan automatic masuk dalam ni je, dia terus pinjaman 27,000. Which is salah. Okay, kenapa dia salah? Sebab 27,000 tu sebenarnya Bella yang bayar. Bila Bella bayar, bermaksud Bella sedang top up duit peribadi dia dalam company. Bermaksud ownership dia ataupun hak dia dalam company makin bertambah. Ibaratkan macam dia sedang masukkan duit peribadi dia dalam company. Ibaratkan macam dia bawa masuk modal baru. Macam tu. That's why dia akan duduk dekat bahagian kredit. Okay, dapat. Alright. Okay, so yang lain tak adalah. Yang ni dash, yang ni dash. Macam tu. Okay, so macam mana dengan balance? Kita tak boleh biarkan pinjaman ni tenganga macam ni. Sebab kan nak bubar. Ingat, bila nak bubar, segala macam hutang, jangan biarkan pending. Sebab yang akan selesaikan adalah company yang akan bayar. Dia macam pay on behalf company lah kan? Betul lah Nis? Yes. Okay, betul. Perkongsi yang tolong support company. So, company kena bayar Bella semula. Betul. Tapi dalam isu ni, company tak bayar. Company cuma masuk record terus dekat dalam akaun modal je. Hujung-hujung nanti dia akan kira sekali dengan untung realisasi, rugi realisasi. Macam tu. Okay. Alright. Jadi dekat sini, pinjaman kita ada pinjam duit company kita, ada pinjam 54,000. Bella dah support 27,000. Balance dia berapa? Balance dia adalah 27,000. 27,000 bukan lagi baki HB sebab hutang perlu diselesaikan. Hutang dibawa mati. Okay, hutang dibawa mati. Jadi, siapa yang bayar? Duit company lah yang bayar. Company lah yang bayar. Bank lah yang bayar. Okay, so hutang kepada pinjaman bank sudah selesai. Gitu. Kemudian yang ni 27,000 ni dalam pinjaman bahagian debit ada bank. Bila masuk dalam akaun bank, catatan bergu kan dia, double entry kan dia. So dia akan duduk bahagian kredit. So dia akan masuk 27,000. Dia akan masuk butiran dia pinjaman. Percaya atau tidak, kalau you tak buka akaun pinjaman, percaya atau tidak, mostly student dia akan masuk dalam sini 27,000. Lepas tu dah. Lepas tu dia lepas tangan. Dah lah, saya kan dah record 27,000 ke sini. Dah lah. Yang ni salah, yang ni pun dia tak masuk. Ramai student buat macam ni. Okay, sebab dia nampak dekat dalam soalan tu, oh Bella je yang bayar. Okay, dia ingat dah settle sampai situ je, which is salah. Hutang perlu bayar. So, barulah akaun pinjaman ni ditutup. Macam gitu. Okay, so dah masuk dalam ni pinjaman 27,000. Barulah pinjaman tu selesai. Okay, faham ke? Dapat tak? Okay, so yang ni then. Oh ni, yang pinjaman ni dah. Okey, lepas tu ada apa lagi? Okey, akaun belum bayar diselesaikan sepenuhnya. Kali ni dia tak ada mention nama siapa-siapa. Dia tak ada mention nama manusia. So, bila tak ada mention sesiapa, bermaksud yang bayar adalah company punya duit. Duit company. Okey. Dekat sini, dia bayar sepenuhnya. So, dia akan masuk dalam akaun belum bayar. Pindah sebelah. Sebab nak bayar habis 18,200. Bayar guna apa? Guna bank sahaja. Sebab bank je yang bayar. Tak ada siapa-siapa tolong support. So, dalam akaun belum bayar, bank duduk belah debit. Bila pindah dalam akaun bank, pindah bahagian kredit. 18,200. Okey, 18,200 just tulis je akaun belum bayar. Okey. Alright. So, dapat kat sini 18,200. Kalau soalan tu dia cakap pasal diskaun ke apa ke, baru dia akan melibatkan realisasi. Kalau tak ada, then tak ada. Okey. So, untuk ABB dah selesai. Okey, dah siap. Okey, jom next. Okey, baki akaun semasa perkongsi dipindahkan ke akaun modal masing-masing. Yang ni dah selesai awal-awal tadi. Yang ni tak payah buat apa-apa. Akaun simpanan tetap telah ditutup. Apa maksud ditutup? Apa maksud ditutup?
Akaun simpanan tetap telah ditutup dan faedah atas simpanan tetap 500 telah diterima. Apa maksud ditutup? Kita naik atas balik. Perasan tak? Tadi kan kita ada simpanan tetap kan? Fixed deposit kan? Kita sebenarnya ada saving dekat company. Dekat bank, sorry. Kita ada saving. Kat perkongsian kita ada saving RM10,000. Kita ada buat fixed deposit RM10,000 dekat bank. Jadi bila nak bubar, segala macam pelaburan kita ke, aset kita ke, dekat company lain ke, investment kita dekat saham mana-mana company ke kan, kita akan collect balik, kita akan tarik balik semua aset-aset kita. Kemudian kalau ada dividen, dapatlah dividen ke, faedah ke, collect segala macam yang boleh menghasilkan duit. Kemudian kita akan bayarlah everything yang kita berhutang. Itulah function aset-aset tu. Okey, jadi dalam situasi ni dia kata simpanan tetap ni berjaya ditutup dan faedah simpanan tetap 500 telah diterima. Bermaksud simpanan tetap aset kita dekat bank tu, kita dapat balik duit tu. So bila kita dapat balik simpanan tetap tu, dia akan masuk ke mana? Kita dapat apa kat sini? Kita dapat apa kat sini? Kita collect balik tau pelaburan kita tu tau, investment kita dekat bank tu. Untuk investment kita RM10,000 ni, kita dapat income RM500. So dekat sini, actually kita boleh je nak campur dua-dua tau, tak ada masalah. Tapi cikgu suka asingkan supaya macam nampak lah nilai ni dengan nilai ni. So simpanan tetap kita dapat fully RM10,000. So kita just tulis je kat sini RM10,000. Lepas tu kita dapat juga faedah simpanan tetap kita dapat kat sini 500. So letak sini 500. Dua-dua ni kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada bank. Sebab bank bagi kita duit. So dia akan masuk dalam account bank. Account bank. Okay. Cuma yang 500 cikgu tulis dekat tepi dia faedah lah. Sebab kita nak tunjukkan yang ni datang daripada faedah ni. Dia ada benda baru. Yang bank ni, RM10,000 ni datang daripada sini. Jadi benda-benda baru, kalau benda-benda yang baru dijumpai, cikgu akan tulis dekat tepi dia. Faedah ke, dividen ke, diskaun ke, belanja realisasi ke, macam tu. Okay, so yang ni dalam realisasi, dia duduk bahagian kredit. Bila pindah dalam bank, on debit side. So dia ada parking kepala dia lah, iaitu realisasi. Dalam bracket kita tulis faedah. Okey, yang ni 500. Tapi jangan lupa, RM10,000 ni pun kita dapat juga. Masuk juga sama kat bawah ni. Okey, so kita letak asing lah. Tapi kat sini, boleh je kalau you nak campur dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Cikgu suka asingkan supaya macam penanda tu tahu, oh yang ni nilai dia yang ni nilai dia yang ni, macam tu. Okey, so RM10,000 dan dah siap. Yang ni pun dah siap. Okey. Next, perkongsi mengalami kurangan bla bla bla. Abaikan sebab kejap lagi kita memang mencari. Semua penerimaan dan pembayaran dibuat melalui bank. Boleh abaikan sebab kita memang menggunakan akaun bank. Kita cuma ada akaun bank je. Akaun tunai tak ada langsung. Okey, sudah siap. Okey, jom kita tutup. Okey, step yang terakhir adalah tutup RMB. Tutup R dulu, dapat jawapan pindah M, dapat jawapan pindah B. Macam tu, step by step. Okey, dulu cikgu pernah try buat gini tau. Mula-mula masa nak tutup tu, cikgu tutup dulu M. Cikgu tutup dulu M, lepas tu dia kelangkabut. Sebab maklumat M ni kita kena tutup hanya kalau maklumat R kita jumpa. So itu step dia. Tutup R dulu, jawapan pindah M. Tutup M, jawapan pindah B. So in the end, B adalah akaun terakhir yang akan balance. Macam tu. Okay. So follow je RMB, RMB, RMB. Okay, jom kita tutup debit dengan kredit. Okay, so kita try tengok debit dengan kredit mana lagi besar. Okay, yang ni bahagian debit, yang ni bahagian kredit. Okay. Okay, korang boleh kira sama-sama juga. So just nak double confirm betul tak pengiraan cikgu punya pengiraan ni. Okey, kira bahagian kiri dengan bahagian kanan. Mana lagi besar? Okay, so kita ada on debit side, kita ada 75,000. Kita ada 33,700. Kita ada 12,600. Kita ada 10,000. Kita ada 8440. Alhamdulillah. 12,340.
Kita ada 500. Okey, cikgu check. Cikgu letak dulu je nilai dia. Yang ni kita dapat 152, 580. Okey, kita try belah kanan. 68, 100, 75, 75, 96, tambah 24, 700. Korang check ini sama tak? Belah bahagian debit. 10,500. Bahagian kanan, cikgu dapat 110,896. Okey, nampak So, dekat bahagian debit, kita lagi besar. Okey, kalau tak sama, korang update balik ya. Kalau sama tu bagi tahu. Okey, so, daripada pengiraan cikgu, on debit side lagi besar. 152,580. So, yang ni tolak 110,896. Kita nak tahu beza dia. Mana tolak aku? 152,580. Okey. Korang kira dapat sama tak? 152,580. Okey. So, dekat bahagian ni, cikgu dapat beza dia 41,684. Okey. Macam mana kita nak tahu jawapan kita ni untung ke rugi realisasi? Ada yang tahu tak? Macam ni kita nak tahu jawapan kita 41,684 ni dia untung realisasi ke rugi realisasi? Dia sebenarnya jawapan tu ada je kat dalam tu. Kalau kita pandai baca dan pandai tengok, kita tahu jawapan dia. Untung realisasi atau rugi realisasi. Okey, ada yang tahu tak? 41,684 ni untung realisasi ke rugi realisasi? Kita tengok dekat atas tapak perhimpunan. Okey, kita tengok dekat atas tapak perhimpunan tu. Cuba tengok sini. Mana lagi besar? Belanja lagi besar ke hasil lagi besar? Belanja lagi besar atau hasil lagi besar? Tengok bawah ni lah. 152,580. 110,896. Belanja lagi besar. So, kalau belanja lagi besar daripada hasil, so, dapat untung ke rugi? Okay. Ibaratkan macam untung yang kita dapat, duit yang kita ada, contohnya RM10, tapi kita nak beli makanan sampai RM50. Tak cukup. Jadi, kita macam rugi pula. Jadi, macam kita pula yang berhutang dengan orang tu. Gitu. Okay. So, perbezaan dia tu, so, itu adalah rugi realisasi. Okay, so untuk rugi realisasi ni pula, tadi kan kita ada 3 nama. So, kita ada Siti, kita ada Bella dan kita ada Mala. Siti, Bella, Mala. Siti, Bella, Mala ni kita akan agihkanlah yang atas ni. Tapi mengikut dia punya nisbah. Okay, ni kita pindah bawah dulu. Yang ni kita dah boleh tulis dah dekat atas dia. Berapa tadi? 152,580. So, cari dia punya untung atau rugi. Tengok kat atas ni. 211. Okay. So, bermaksud 211 tu kat sini lah. Yang ni 2/4, 1/4, 1/4. Darabkan dengan beza dia tadi. 41. 684. Sama. Okey. So, dah macam biasa. So, kita dapat 41,684 bahagi 4. Okey. So, untuk yang satu-satu kita dapat 10,421. 10,421. Lepas tu kita kali dengan 2. Kita dapat 20,842. Okey, so inilah rugi realisasi dia. Macam mana dapat rugi? Belanja lagi besar daripada hasil. Kalau hasil lagi besar daripada belanja, you akan dapat kat sini lah, iaitu untung realisasi. Faham? Okey, now kita nak pindah.
Bila rugi realisasi, bermaksudkan bila kita punya company tu nak bubar, company tu tidak mendapat untung lah, dia dapat rugi realisasi. Tolak itu, tolak ini, tambah itu, tambah ini, dia dapat rugi realisasi. So, bila dapat rugi realisasi, bermaksud ketiga-tiga manusia ni perlu menanggung rugi itu. So, dia kena tanggung lah, masuklah dekat sini. Bila rugi, dia punya ownership dia dalam account modal dia akan drop lah. Sebab dia terpaksa tanggung. Kalau betul company tu untung, so dia punya ownership dia akan bertambah duduk kat sini. Dapat untung kat sini kan. Tapi minta maaf, dia dapat rugi. So, dapat rugi, pindah sini. So, dia ada rugi realisasi. Gitu. Okay, so dekat sini kita ada rugi realisasi. Masukkan je nilai dia. 20842, 10421, 10421. Okay, so now kita nak tutup kita punya account modal. Sebelum kita masuk dalam account bank. Okay, so kita akan tutup one by one. Kita try tutup Citi dulu. Okay, kita try tutup Citi. Ni tutup dulu. Okay, ni kita tutup dulu. Okay, kita tengok mana yang lagi besar. Debit besar ke kredit besar? Okay, kat sini kita tengok 41,000. Yang ni 44,000. Okay, jom kita kira. 20842 tambah dengan 24,700. Okay, betul. So, yang ni lagi besar. Okay. Yang ni 45542. 45542. Kita tolak dengan atas tu. Tolak 40,000. Tolak 1163. So, kat sini kita dapat 4379. So, semua yang balance tu agak-agak kita nak tulis apa? Okay. Agak-agak kita nak tulis apa? Siapa kat sini yang cakap baki HB salah? Siapa yang cakap baki HB salah? Sebab kita kan nak bubar. Kalau bubar, ada lagi ke baki untuk bulan depan? Tak ada. Okay? Dah tak ada baki dah. No baki HB, no baki BB. So, akaun apa yang terakhir sekali? Akaun bank. So, kita akan masuk dalam akaun bank. Okay? Dapat tak? Okay, so kita pun boleh pindah kat bawah. Tapi sabar dulu, kita kira dah untuk Bella dengan Maila. Senang nak kira. Okay, yang ni lagi besar lah. Of course, yang ni kecil. Okay, kita kira dulu 20,000 tambah 1,000 tambah 27,000. Okay, so kat sini kita ada 48,000. Hopefully semua maklumat kita masuk betul. Malas nak cek jawapan. Malas nak cek jawapan. Hopefully balance lah. Okay, besar, so tolak kecil. 10421. Okay, so beza dia dekat sini 37579. So butiran dia apa? Sama je macam tadi. Yang ni pun bank, sini pun tulis je bank. Okay, so yang ni kat sini tadi kan? Okay, yang ni kat tengah, yang ni kat kiri, yang ni tak ada. Okay, kita kira untuk Mala pula. Okay, Mala sini besar lagi. Sini dia 20,000. Okay, 20,000. Okay, so 20,000 tolak 10421 tolak 1953. So, kita dapat 7626. 7626. Okay, sama. Okay, bismillah. Okay, kita nak finalize kita punya jawapan. Okay, kalau tak balance, jomlah kita tidur. Ya? Malas nak cari jawapan dia. Okay, yang ni on credit side. Bila nak tutup, pindahkan dia on debit side. So, dia akan jadi 4379. Butiran dia apa? Ambil kepala dia. So, kepala dia modal Citi. Okay. Lepas tu dekat account modal Bella dan juga Mala. This one on debit side. Bila pindah dalam bank, dia akan jadi on credit side. So, modal Bella 37579. Untuk modal Mala, kita ada 7626. Okay. Masa yang ditunggu-tunggu. Bismillah. Okay, cuba korang kira on debit side dengan credit side sama-sama. Dapat sama tak dengan jawapan cikgu? Okay, nampak dia punya nilai ya. Okay, so
On debit side, kita ada 300, 68, 100, 75, 75, 95, 96, 500, 10,000, 4379. Okay, yang ni kita dapat 90875. Okay, yang ni sama tak? 500 tambah 27,000 tambah 18,200 37,579 7626. Ayo, ada beza lah. 90905. Okey, sabar jap. Salah tulis ke ni? 527,000, 18,200, 37,579, 37,579 tambah 7626. Iyalah, berapa beza ni? 90875. Alah, RM30. Kat mana RM30? Korang, cuba korang kira, korang dapat sama juga tak? Cikgu punya beza RM30. Hilang RM30. Dia makin kecil nombor, makin malas nak cari. Dekat mana yang salah? Cikgu rasa dah betul dah. Okey, jom kita cek satu-satu. 68,100, 7596, 24,700, 10,000, 500, 27,000, 27,000. Mana 27,000? Pinjaman, okey. Betul 27,000, 54,000 bahagi 2. 27,000 betul. So, ni 27,000. Yang ni 27,000. Okey. Akaun belum bayar 18,200. Betul tak? 18,200. 18,200. Okey, betul. So, 18,200 dekat bawah. Dekat atas ni pun ada 18,200. Okey, cantik. Okey. Ada yang kita salah, kita kira lagi sekali. 75,000 tambah 33,700 tambah 12,600 tambah 10,000 tambah 8440 tambah 12340 tambah 500. 152,580. Okey, ini betul. 152,580 betul. Okey, and then kita tolak 68,100, tolak 7,596, tolak, bawah ni betul ke? 7,596. Okey, betul. Okey, tolak 24,700. 24,700 betul. Tolak 10,000. 10,000 tolak 500. Okey, betul. Okey, cantik. Okay, 41,684. 41,684. Okey, bahagikan dengan 4. 10,421 betul. 10,421 betul. 10,421 betul. Kali 2. 20842 betul. Okey, cantik. Okey, pindah bawah. 20842, 10,421, 10,421. Okey. Bismillah. Okey. This one nilai besar Okey, betul. 24,700 tambah 20842. 45,542. Okey, 45,542. Tolak 40,000. Tolak 1163. Betul ke 1163? Let me check. 1163. Betul. So, dapat 4379. 4379. Okey, betul. Betul. Okey, lepas tu Bella. So, Bella ni lagi besar. 20,000 tambah 1,000. Mana datang 1,000? Betul. 1,000. Lepas tu tambah 27,000. So, 48,000 minus 10,421. Okey, 10,421. So, kita dapat 37,579. 37,579.
Okey, betul. Apa ni? Mana pergi RM30? Penatlah nak cari. RM20,000 tolak 1953. Mana datang 1953. Okey, tolak 10421. Okey, dapat 7626. Betul dah. Ada yang kita salah ke? 37579 7626. Aduh, kat mana ni? RM30. Okey, 330 tambah 68100 tambah 7596 7596, betul. Tambah 500 tambah 10,000 tambah 4379 4379. Dah dapat. Ayo. Masih tertinggal ni RM30 ni tadi. 90905. Okay, let me check again. 330 plus 68,100 plus 7596 plus 500 plus 10,000 plus 4379. Iya, betul. Dah siap. Alhamdulillah. Okay guys, dapat sesuatu. Cikgu dah settle tau. Korang dah settle ke belum tu? Okay, so final answer dia should be kiri dengan kanan kena balance tau. So ni jawapan dia cikgu dapat 90905. On credit side cikgu dapat 90905 juga. Okay, you all boleh dapat gitu? You all faham ke tu? Senyap je tu. Biasa kalau senyap je tu tak faham atau kurang faham. Cuba komen, faham tak? Dapat tak? Okay guys, hopefully korang yang join 29 mata memandang ni, korang dapat sesuatu ya. Okay, so siapa-siapa yang form 5 tu, esok korang dah ada korang punya listening tu kan. Okay, so untuk besok dan seminggu direct ni, cikgu doakan semoga korang punya ujian-ujian bertutur, ujian-ujian listening, bertutur dah habis kan, ujian listening, BMBI tu dipermudahkan insyaAllah, amin. Okay, so insyaAllah kita jumpa next week hari Jumaat lah. So untuk hari-hari weekdays biasa cikgu tak kacau korang. So korang bolehlah study. Korang bolehlah study untuk korang punya ujian tu. Okay, so thank you so much. Siapa yang join kita cikgu punya live malam ni, insyaAllah ada rezeki kita jumpa hari Jumaat, Sabtu, Ahad minggu depan. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.